Untuk Azim. Cross ke bahagian tengah. Tidak berjaya didapatkan. Ada pintasan oleh Hafizi untuk ikan oleh pengadil untuk aksi supermasa yang pertama ini. Ke belakang buat Hafizi. Penjaga gol bagi pasukan Perlis, Kamarul Hilmi yang sudah pun berjaya. Azim diantar ke tengah. 30 saat. Bijak sentuhan pertama dari pemain ini. 1-2 bersama dengan Azim. Lambungan tinggi untuk pasukan Immigration. Hazim. Tandukan ke belakang. Dan kaki luar untuk mendapatkan Said Khamis. Awal. Dengan lonjakan oleh pemain pasukan Perlis. Percuma yang pertama.